Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wasaddi lisani wahdi qalbi bihaqqi sayidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberi peluang kepada kita masih lagi berada di bulan Ramadan yang mulia ini. Bulan ini merupakan bulan yang penuh rahmat dan penuh keberkatan. Bulan yang penuh maghfirah, keampunan dosa-dosa kita yang lalu. Bulan yang dicemburui oleh umat-umat yang terdahulu. Bulan yang mana amalan akan dilipat kali ganda pahalanya berbanding bulan-bulan yang lainnya. Oleh itu perbincangan kita pada hari ini adalah bertajuk Memburu Malam Lailatul Qadar. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang masih memberi peluang umur untuk kita menambahkan iman dan amal ibadah di sepanjang bulan yang berkah ini. Nabi SAW bersabda, mafhumnya pada malam-malam bulan Ramadan terdapat satu malam yang dikenali sebagai malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam yang mana mempunyai rahmat yang besar dan mempunyai kelebihan-kelebihan tertentu. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beruntunglah kepada mereka orang Islam yang masih taat untuk melakukan amal ibadah dan amal soleh sepanjang malam tersebut. Mafhum hadis Nabi SAW, carilah Lailatul Qadar pada malam ganjil di dalam 10 hari yang terakhir dalam bulan Ramadan. Malam tersebut adalah malam 21, 23, 25, 27 dan 29. Setiap amalan orang Islam pada malam tersebut akan digandakan pahalanya sebanyak 83 tahun 4 bulan. Maka untuk kita mendapatkan malam yang mulia itu, kita perlu banyakkan amalan-amalan yang baik pada 10 malam yang terakhir tanpa memilih malam-malam tertentu. Mudah-mudahan kita akan memperolehi ganjaran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut Al-Quran dalam surah Al-Qadar, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr Lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Ada beberapa kelebihan yang terdapat di malam Lailatul Qadar, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Quran yang pertama daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia, iaitu Baitul Izzah. Para malaikat turun ke bumi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Doa yang baik-baik akan diperkenankan. Malam tersebut merupakan malam yang penuh keberkatan dan rahmat. Ibadah pada malam itu lebih baik daripada ibadah 1000 bulan, iaitu bersamaan dengan 83 tahun 4 bulan. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga malam Lailatul Qadar tidak berlalu begitu saja tanpa kita mengambil kesempatan untuk menambah amalan yang baik di malam tersebut. Apa yang perlu kita harapkan adalah agar kita berdoa dan berusaha mengisi malam tersebut dengan memperbanyakkan beristighfar, banyakkan berselawat ke atas junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyakkan berdoa memohon keampunan, rahmat dan hajat yang baik. Contohnya doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma innaka afuwun tuhibbu afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, Engkau suka memberi kemaafan, maka maafkanlah aku. Seterusnya kita perlu memohon doa agar Allah masukkan kita ke dalam syurga
dan memohon doa kepada Allah Subhanahu taala supaya terhindar kita daripada api neraka. Nauzubillah. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku memohon kepadamu syurga dan aku berlindung kepadamu daripada api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Semoga dengan sedikit tazkirah yang saya sampaikan ini akan memberi manfaat kepada kita semua para pendengar, mudah-mudahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.